Miss. Ya? Sorry Miss nak tanya. Miss pada cakap Chinese kan? Betul. Sorry kalau ambil masa sikit tapi nak interview sikit boleh? Oh, boleh? Boleh ceritakan sedikit latar belakang? 大家好，我是哈尼斯，我今年23岁，然后我可以讲华语，因为我小时候在小学的时候，我读书在乔治华小。So basically sebenarnya macam mana saya boleh cakap Chinese sebab masa sekolah rendah dulu saya bersekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chao-Chi di Melaka. Dan saya punya family pun ada Chinese members juga, which is saya punya nenek belah mak dan atuk belah ayah. Tapi saya punya family sebenarnya basically adalah diorang adalah baba nyonya. So diorang tak reti cakap Mandarin, tapi anak-anak mereka boleh cakap Mandarin. So basically saya mau bercakap Mandarin dengan anak-anak mereka. 是永不回，往事只能回味。 Okay semua, so kita orang berada di Tokong Cina di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. So sekarang nak mencari, inilah tokongnya. Okay, so sekarang ni kita nak mencari rakyat-rakyat Malaysia. Rakyat-rakyat Malaysia yang ada di negara kita, sini, yang fasih bercakap bahasa Cina. Okay. Bagus lah, setiap orang boleh, kalau saya boleh Melayu, okey lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Kecuali bahasa Cina kami pun ada sendiri punya bagaimana merancangkan terhadap orang yang tak sama kan, boleh cakap lebih banyak malang lah. Macam mana reaksyen orang sekeliling bila nampak you seorang yang bertudung boleh cakap Chinese? Oh, kalau untuk saya, pada mulanya diorang akan, untuk kalau macam contoh situasi kita pergi ke kedai ke apa kan, diorang akan rasa macam biasa, macam diorang layan pelanggan-pelanggan yang lain. Tapi bila contoh kita as a wanita, seorang wanita yang bertudung, ataupun mana kalau Indian yang reti cakap Chinese sekalipun, diorang akan, bila kita start tu cakap Mandarin, diorang akan rasa macam wow, oh boleh cakap Cina? Macam tu. Diorang akan rasa macam oh, diorang akan lebih mesra. Kat situlah saya rasa macam, pada saya bahasa ni boleh mendekatkan diri kita walaupun kita tak sama kulit ke, tak sama warna kulit sekalipun. Benda tu boleh mendekatkan dan diorang akan rasa macam lebih mesra nak jual dengan kita. Diorang akan start to smile, layan kita elok macam tu. Apa mesej ataupun kata-kata you as a Malay yang fasih bercakap bahasa Mandarin? Pada saya, kalau seseorang tu ada bahasa lain selain bahasa ibunda dia sendiri untuk berkomunikasi, itu adalah dia punya advantage. Senang untuk cari kerja. Ada kalau macam contoh kita nak pergi kedai, nak tawar-menawar pun senang. Pada saya itu adalah salah satu benda yang sangat bagus. Dia tak semestinya semua kalau nak belajar bahasa ni dia ikut kepada kemampuan orang. Kalau nak belajar bagus, tak nak belajar pun tak apa. Tapi pada saya menggunakan bahasa ni, bila kita faham bahasa orang lain, dia lebih mudah untuk kita rasa dekat dengan orang. Okay. Boleh tak you share any pengalaman ataupun situation sepanjang you berbahasa Mandarin? Pada saya rasa happy sikit sebab saya boleh membantu orang tu dengan bahasa yang ada ataupun kelebihan yang saya ada. So time tu situationnya saya tengah pergi hospital untuk check up lah. Untuk check up, untuk kesihatan dan apa semua. Dan ada seorang uncle ni datang dekat kaunter, ditanya pasal dia punya, saya tak pasti appointment ke apa time tu kan, sebab saya tak berapa dengar. Dan saya duduk depan sikit situ untuk dengar diorang punya conversation dengan nurse dekat situ. Dan saya tak pasti sama ada uncle tu yang tak berapa dengar ataupun dia memang tak berapa faham bahasa Melayu mungkin time tu kan. So then staff tu tanya, dia tak boleh jawab. Dia keep on saying in Mandarin lah. Lepas tu
saya pun datang tanya dekat uncle tu. Uncle, 你今天来医院有什么东西你要做？ Lepas tu staff tu pun lega lah, macam cakap, oh ada seorang yang boleh macam tolong dia untuk explain dekat uncle tu. Sebab kebetulan pula time tu situation tu memang tak ada langsung staff nurse Chinese dekat situ yang boleh tolong. Dan saya pun willing lah untuk tolong sebab kita kesian time tu tengok uncle tu macam nak cakap tapi tak boleh nak communicate macam tu. And then uncle tu pun cakap lah, oh hari ni sebenarnya saya ada nak ambil ubat, bukannya untuk temu janji ke apa. Saya tak berapa dengar apa tu nurse ni cakap apa sebenarnya. And then saya tak berapa faham bahasa Melayu. Oh, saya pun explain lah situation tu dekat nurse dekat situ. Lepas tu nurse tu pun cakap, oh ya ke? Dan dia tolonglah untuk ambil ubat uncle ni. Dan dia explain lah pasal detail ubat tu dekat saya. Lepas tu saya pun tolonglah explain, translate balik dekat uncle ni. Saya cakap lah, oh uncle, 你有2个药 OK， 你有白色的药和蓝色的药。如果白色的药你吃完的时候，你吃完了再吃这个药 OK， 然后这个蓝色的你晚上再吃这个药。Lepas tu uncle tu pun cakap lah, thank you so much dekat saya sebab memudahkan situation dia time tu. And then staff tu pun berterima kasih dekat saya sebab dia orang pun tak cukup staff dekat situ. So pada saya macam benda tu menggembirakan hati saya sebab kita ada advantage ataupun kelebihan, and then kita gunakan kelebihan kita tu untuk membantu orang, untuk memudahkan kerja orang. Macam tu. 想象不言不尽，还不是爱，却被你甜甜的笑给打败。你眨着大大眼睛，哦那么可爱，说话的声往哪儿发？每天上课下课都会被你的笑给打败。你眨着大